guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Miza Huzairi. So dah lama dah Miza tak buat video ini, dah kali kedua untuk tahun ni rasanya, ke yang hari tu video tahun 2024. So tak nak melengahkan masa, untuk video kali ni Miza just nak bagi tahu korang sekarang ni ialah tengah ada isu TikTok peniaga bandel banyak yang dah kena ban dekat platform sana. Jadi Miza adalah salah seorang yang menjadi mangsa juga. Tapi nak kata mangsa pun tidak juga, sebab sebenarnya community guideline dekat TikTok pun dah umum, dah lama dah. Jadi barang-barang yang orang kata second hand ni tidak dibenarkan. Jadi Miza kena aku benda tu, walaupun jujur Miza kata agak sedih lah juga. So sekarang ni ramai kata, Miza, jadi kalau Miza dah tak meniaga pakaian bandel, Miza ada produk apa? Miza meniaga apa? So inilah Miza nak beritahu korang. Inilah dia produk Miza yang ramai tak tahu juga dekat YouTube. Sebab selalunya Miza akan bagi tahu dekat TikTok, ataupun kadang Miza live dekat sana, Miza akan bagi tahu dekat sana. So ramai juga yang antara dekat YouTube ni tak tahu yang Miza adalah founder kepada ni Stevia by Miza Huzairi. Mesti ramai tak tahu kan Stevia ni apa benda. Okey, ada tak yang kat sini ramai tak tahu lagi Stevia tu apa? Stevia adalah pengganti gula dalam minuman korang ataupun dalam masakan. Serius, memang Stevia ni korang boleh pakai dalam minuman ataupun dalam masakan. Alhamdulillah, lebih dah 7,000 botol Miza dah terjual dekat platform TikTok dan juga dekat WhatsApp dan juga dekat Shopee. So korang mana siapa yang nak beli, nak dapatkan Miza punya produk ni, korang boleh pergi dekat Miza punya Shopee ataupun korang boleh pergi direct dekat Miza punya TikTok. Dan pada siapa yang memang tak ada TikTok, tak ada Shopee, korang boleh direct Miza punya admin. Kita akan guide sampailah korang jumpa. Tapi mustahil lah kalau korang tak ada Shopee atau TikTok, betul tak? So, ini Miza nak tunjuk korang contoh air yang Miza dah buat. Tada! Ni ada air lemon ice, nampak tak kat sini? Air lemon ice ni jangan pakai gula putih. Sebab apa? Gula adalah tinggi kalori. Dan memang kalau orang kata kita konsum gula tu yang sangat banyak dekat dalam badan kita, tubuh kita, kita senang boleh diserang kencing manis, penyakit-penyakit lain, semuanya berpunca daripada pengambilan gula kita yang berlebihan. And ramai juga yang tanya, Miza, dalam banyak-banyak produk lah, kenapa lah kau jual Stevia? Tak ada produk lain ke kau nak jual? As yang korang tahu, Miza pun pernah bagi tahu dekat previous punya video, Miza stop YouTube buat review makan-makan sebab Miza didiagnose GERD dan plus combo set dengan anxiety. Yes guys, Miza pernah terlantar 4 bulan tau guys. Ni Miza nak story. 4 bulan Miza terlantar berperang dengan sakit GERD dan juga anxiety. Sampailah satu masa tu Miza research. Sebab apa tahu, doktor dah pesan dekat Miza, you cannot take white sugar or any sugar. What? Jangan, sebab memang berbahaya untuk pesakit GERD. Kalau korang konsum, gula tu adalah processed food tau. Processed food yang sangat berbahaya untuk Miza. Okay, Miza ada sakit GERD before this. So kalau orang yang ada sakit GERD ni, usus dia problem. Dia ada banyak bakteria yang tidak baik dekat usus dia. Jadi bila kita konsum gula, gula tu adalah makanan. Kita bagi makan dekat bakteria yang jahat tu, membiak banyak dekat usus kita. So usus Miza jadi radang, jadi merah, jadi sakit. Kadang-kadang bila kita konsum benda yang manis, minum yang manis macam Miza ni, Miza akan bloated, perut kita akan kembung, angin, reflux yang sangat-sangat teruk, sangat kronik. Siapa yang ada sakit GERD macam Miza, confirm korang tahu macam mana rasa sakit GERD ni. So tak nak banyak cerita, Miza nak tunjuk korang apa ini Stevia. So Stevia ini dia berasal daripada pokok Stevia. So korang macam benda kan, pokok Stevia apa itu? Kalau orang tak pernah beli, korang boleh pergi beli terus direct pokok Stevia tu. Korang petik daun dia. Apa aku cakap ni? Korang petik daun dia, korang try kunyah. Memang rasa manis. Memang rasa, serius lah, manisnya daun ini. Apa? Ingat gula je manis? Yes, gula manis tapi tinggi kalori. Kalau Stevia, kosong kalori. So, sangat selamat dan organik. Tak ada kesan sampingan. Melainkan kalau korang tengah konsum sucralose. Hati-hati kalau korang beli Stevia, ramai yang dekat luar sana menjual
Ramai kat luar sana menjual stevia tapi ada kandungan sucralose. Kalau korang tak tahu sucralose apa, korang boleh research. Kenapa aku bisik pula macam cerita seram. Okay, Miza nak bagi sedikit info lah. Miza, macam mana saya nak tahu stevia tu original dan tak? Ni pun memang Miza dulu masa mula-mula Miza deal dengan kilang, Miza macam bukanlah ragu-ragu, ada sedikit lah keraguan sebab yelah sekarang ni dunia dah, zaman kita dah maju, macam-macam makanan, macam-macam minuman boleh dicipta, betul tak? Yang manis dulu kita consume adalah buah-buahan, tapi sekarang orang sibuk nak beli donat. Kononnya macam tu lah. Jadi Miza cakap dengan pihak kilang, macam mana Miza nak compare Miza punya stevia ni original. Jadi dia kata stevia yang original harus berwarna ini. Korang nampak tak colour dia? Okay, more to brownish. Okay, stevia original mestilah berwarna keperangan. Sebab apa? Kalau korang tak percaya, korang boleh rebus ni daun stevia tu, korang rebuskan bersama monk fruit. Okay, Miza punya stevia ni bukan stevia saja tau. Miza ada monk fruit, Miza ada vitamin C dan juga stevia extract. Jadinya 3 formula ni dalam satu botol. Sangat jimat penggunaan. Sebab kalaulah ada orang tanya Miza, Miza, stevia dengan monk fruit benda yang sama. Dia mengeluarkan sifat manis. Okay, sifat dia sangat manis. So kenapa kau nak letak monk fruit juga sedangkan kau dah jual stevia? Guys, kalau saya menjual stevia saja, yes, dia ada aftertaste yang tidak semua pengguna selesa, termasuklah saya. Saya pernah membeli stevia orang lain dan rasa dia sangatlah pelik sebab dia ada aftertaste. Tapi untuk korang yang memang orang kata fokus kepada kesihatan, tak kisah pun. Sebab stevia dia memang mengeluarkan rasa manis sahaja. Cuma kebaikan dan bestnya Miza punya stevia ni, dia boleh cover, memberi keseimbangan terhadap stevia tersebut. So dia tak ada aftertaste. Dia rasa sedap gila, orang kata pula. Dia rasa sedap gila. Sedap sangat-sangat. Dia akan keluarkan rasa manis je. So dia takkan kacau rasa air korang. And kalau korang nak kaji sendiri dekat rumah korang, korang boleh titiskan stevia. Miza kan ada satu masa tu, Miza titis stevia sebelah, and sebelah tu adalah gula putih. Biskut bergula. Masa tu Miza dekat kedai Miza ambil biskut bergula staff Miza. Sorry aku ambil sikit. So saya ambil sikit lah. So Miza patahkan kat sebelah tu biskut bergula dan sebelah ini adalah stevia Miza. And Miza tinggalkan semalaman. Korang nak tahu tak apa yang jadi? Esok tu Miza datang office, Miza punya stevia langsung tidak dihurung semut. Wow. Sebaliknya, keropok yang Miza pecahkan tu, yang ada gula tu, ya Allah banyaknya semut. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok kat Miza punya video, Miza Huzairi Empire, background warna kuning. Korang scroll sikit, Miza buat comparison original stevia dengan tidak, ataupun macam mana Miza nak tahu stevia Miza original ke tak. So itu adalah salah satu cara yang paling jelas kita boleh kaji dekat rumah. So guys, alhamdulillah Miza dah bantu banyak sangat pesakit kecil manis. Ada seorang akak ni, nama dia Kak Suryani tak silap saya. Kalau ada video ni Miza lampirkan dia punya chat, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, korang dengar cerita ni sampai habis. Okay? Sebab tu Miza kata stevia Miza Huzairi adalah original. Banyak lagi feedback yang korang boleh baca dekat Shopee ataupun dekat TikTok Miza, dekat bahagian beg kuning. Korang boleh baca. Sedap, rasa manis, tak ada aftertaste. Yang paling best, tidak spike korang punya bacaan gula dalam darah. So korang, kalau hari ni lah video kali ni mungkin Miza membebel pasal Miza punya stevia. Sebab apa tahu? Miza tak pernah bagi tahu korang pasal stevia Miza. Sebab Miza selalu buat live dekat TikTok, Miza buka beg kuning yang orang beli. So Miza tak pernah bagi tahu apa sebenarnya stevia ni. Boleh pakai kat mana? Selain daripada air, korang boleh titis dalam masakan. Korang percaya tak? Miza dah bertahun tak beli gula putih since Miza didiagnose GERD, dan Miza mengamalkan stevia orang lain dulu. Ketika itulah Miza berniat, kalaulah satu hari nanti aku dah kembali sihat, aku boleh bekerja, boleh shoot video, boleh buat live jualan, aku nak keluarkan stevia aku sendiri. So guys, inilah bukti dia. Miza keluar sendiri produk Miza guys. Kalau korang nak dapatkan Miza punya stevia, korang boleh terus pergi dekat Miza punya Shopee, Miza Huzairi. Korang search dekat bahagian Shopee tu, korang buka. Lepas tu korang research lah Miza Huzairi stevia.
Okay, memang akan keluar. Korang pastikan Miza punya kotak adalah ini. Okay, nampak je muka Miza tu, Miza jadi itulah Miza punya kedai Shopee. Ataupun kalau korang ada TikTok, boleh pergi dekat TikTok Miza, cari je beg kuning atau masuk kat profil Miza. Korang nampak dekat profil saya tu ada bentuk beg, itulah yang korang kena tekan. Boleh beli Stevia Miza Huzairi. Okay, so video kali ni agak panjang. Miza explain pasal produk apa yang Miza jual, sebab sekarang ni ada isu apa, peniaga bandel banyak telah di-ban dekat platform TikTok. Jadi korang actually banyak juga kesedihan yang Miza try harungi untuk tahun 2025 ni. Sebab tiba-tiba korang bayangkan, Miza dah meniaga bandel agak lama, since PKP. Tiba-tiba TikTok tidak benarkan secara mendadak. Jadi benda tu agak memberi kesan yang sangat besar untuk saya dan juga sahabat-sahabat saya yang lain. Jadi guys, korang doakanlah Miza dan sahabat-sahabat Miza yang lain juga yang meniaga dekat dalam TikTok, menjual pakaian terpakai. Akaun Miza, akaun kawan Miza yang banyak juga yang lagi tu, dia dah kena ban. Tapi Miza punya akaun masih boleh live, cuma dah banyak kena warning. So kalau korang nak support Miza punya produk lain iaitu Stevia, korang boleh dapatkan sekarang dekat Shopee ataupun dekat TikTok. Cara nak guna dia simple, okay? Untuk cawan yang besar macam ni, korang titiskan 1 hingga 2 titis sahaja. Jangan lebih. Tapi kalau lebih pun tak ada masalah sebab dia 0 kalori. So korang tak perlu risau. Korang boleh nikmati air ataupun masakan korang, nak buat dessert ke kek ke, dengan tanpa kerisauan. Sebab apa? Dia tak ada kalori. So Miza tadi pun dah buat, ya Allah sedapnya. Ni bulan puasa tak boleh tunjuk kat korang. So guys, Miza rasa Miza endkan dulu Miza punya video kali ni. Kalau korang ada idea nak Miza buat konten apa, mungkin review makan balik, korang boleh komen dekat bawah. Pergi mana, bazar mana, ataupun pergi negeri mana, negara mana, boleh komen kat bawah. Okay, so bye guys, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.